straight the question. Do you think the formula work in Johor? Do you think will work in Negeri Sembilan? Well, each election going to be a different formula, and in Negeri Sembilan there will be different formula. And we believe we will get a better result in Negeri Sembilan as compared to Johor. Okay, next. Across the simple majority with BN, Sorry? you will be able to work with BN to cross the help BN to win the at least the simple Well, majority. in one way or another, we are going to have some understanding on how we can move on with the campaign. And we are going to see as we go along after the nomination. Hari semalam apa tu Presiden UMNO ada menyatakan bahawa berkenaan dengan poster boy dia akan diumumkan kemudian ada dibincangkan juga tak? Belum sampai ke situ lagi. Jadi doktor mungkin masa berkempen nanti akan bersama-sama dengan Barisan Nasional ke? Itu saya tak akan bagi surprise dengan beritahu lebih awal, dan apabila berlaku penamaan calon dan berlaku tempoh kempen, perkara-perkara yang luar biasa seperti ini, satu jajaran baru dan cara kempen baru ini akan dilihat oleh pemerhati politik dan rakyat. Dan saya tak akan sebut lebih awal lah. Jadi masing-masing akan boleh tengok nanti. Kalau untuk pertukaran kali ini gabungan antara PN dan BN ini berjaya, mungkin akan diteruskan di tempat di negeri lain ya? Sudah tentu apabila kita berdepan dalam sesuatu pilihan raya, kita senantiasa melakukan penambahbaikan. Dan jika keputusan yang mampu kita capai dalam pilihan raya di Negeri Sembilan ini, kita akan tambah baik lagi supaya pilihan raya lain yang berikutnya kita akan mendapat result yang lebih baik. Maksudnya Dato' tak menafikan mungkin akan datang mungkin bekerjasama lagi lah macam ni? Saya tak menafikan itu adalah ke arah yang lebih baik. Datuk Seri, bila parti-parti Melayu lain macam berjasa akan diterima masuk Pakatan Nasional? Belum dibincangkan lagi. Ini Dato' Sri, mungkin BN, who is the BN MB candidate? If you guys were to win, who is the candidate? We haven't discussed yet on that issue, and as we go along throughout the campaign period, I think evidently you are going to see that. Adakah Dato' melihat pergabungan ini akan mengubah corak pengundi domestik pengundi Melayu? Saya percaya ini merupakan suatu langkah yang sangat penting, terutama bukan sahaja kepada pengundi Melayu, bahkan mengundi pelbagai kaum yang ada di Negeri Sembilan, yang akan melihat suatu bentuk kestabilan baru boleh dicapai dengan suatu jajaran yang baru begini. Jadi ianya akan memberi suatu nafas baru yang lebih segar kepada suasana politik dalam negara kita, insya-Allah. Datuk Seri, kenapa pejuang tak dapat bertanding satu kursi pun untuk Negeri Sembilan? Ialah keputusan nak bertanding atau tidak bertanding dibuat oleh parti masing-masing dengan sebab masing-masing. Jadi kita tidak ingin go through lah sebab apa setiap parti tidak ingin bertanding. Ada pelbagai sebab, saya percaya, dan saya rasa perkara itu sudah berlalu dengan perisytiharan calon kita. Mungkin nanti manifesto nanti akan dibuat secara bersama dengan Barisan Nasional. Itu satu kemungkinan. Ada poster boy tak untuk Pakatan Nasional? Soalan tadi dah ada, dan saya rasa sebagaimana saya sebut tadi, as we go along sepanjang kempen ini, perkara itu akan dapat dilihat nanti, insya-Allah. Why shouldn't the Chinese be worried, the non-Malays be worried about PN working with BN? Why should Worried about doing there are no such thing to be feared by anybody, be it Malay or non-Malay, because we are working together. As you can see in Perikatan Nasional, we are working together with Chinese, the Indians, and there are no the fear mongers initiated by irresponsible individual. I think that's something we don't want to see into this politics. Gabungan calon hari ini, 11 calon ni antara muka lama dan juga muka baru ke? Ya, yalah, masing-masing boleh tengok, ada campur. Ada muka lama yang ada pengalaman dan muka yang baru tetapi mempunyai pengalaman, pelbagai pengalaman dalam pentadbiran. Ini merupakan untuk memberikan kerencaman, kepelbagaian apabila kita menjadi kerajaan di Negeri Sembilan nanti. InsyaAllah winnable seat. Kita bertanding untuk menang. What's in it for PAS? What's in it for you guys? You're helping BN to win in Johor. You're now helping BN to win in Negeri Sembilan. What's in it for PAS? We want to see a betterment for our society. We are very practical group, be it PAS or others in Perikatan Nasional. We want to work together to achieve a betterment in our country. I think that's it. Last one.
ada kelebihan kursi PN di Negeri Sembilan kali ini berbanding BN 25 dengan 11 tu. Macam ada tak ada kelebihan dalam 9 kursi di Negeri Sembilan ni. Adakah ada sebenarnya? Saya rasa kalau masing-masing tengok kursi yang ditandingi, sebilangan besar yang ditandingi oleh Barisan Nasional adalah kursi incumbent yang dimenangi oleh mereka. Oleh kerana bilangan mereka jauh lebih banyak incumbent seat yang dimenangi berbanding dengan Perikatan Nasional, tentulah bilangan asas mereka itu besar. Dan pada kita, kursi yang ditandingi 26 ini adalah kursi yang mempunyai potensi untuk dimenangi oleh either Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Okey.